Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya kolektor duit lama, dan hari ni saya akan tengok Indonesia Old Money punya folder lah. Okay, kita boleh tengok kat sini. Kita boleh tengok The Book of Indonesia Money, face value RM100, year 1984, direksi the printer Heru Siroso del Perum, percetakan wang di IMP lah, AMP. Portrait on money, Gura Victoria, iaitu bird, burung, sejenis burung. Dan watermark dia adalah Garuda Pancasila. Iconic building di belakangnya adalah Bendungan Tangga Asahan. Nombor serinya adalah TJC 229251. Okey, mari kita buka. Okey, kita tengok. 1984 tahun Indonesia, RM100. Okey, duit ni adalah duit kertas RM100 yang ada Gora Victoria Indonesia. Dan kalau kita tengok kat sini, dekat ada macam watermark tentulah. Ini ada Perum, percetakan wang di AMP lah, RM100, Bank Indonesia. Duit ni ada watermark dia, tapi saya tak boleh tunjukkan sebab saya tengah recording. Saya tak boleh letak video di atas. Okay, ada silver thread belakang pula. Kita boleh nampak TJC, nombor siri dia lah 100, Bank Indonesia. Bendungan Tangga Asahan lah. Barang siapa meniru, memasukkan wang kertas dan atau dengan sengaja menyimpan serta mengedarkan wang kertas tiruan atau wang kertas palsu, diancam dengan hukuman penjara. Hukuman penjara tak tahulah, tapi ini duit lama, duit 1984, direksi. Okay, itu saja untuk hari ni lah. Folder pun ni punya kertas. Okay, terima kasih untuk yang saya belilah, dapat free gift. Nak tahu dari mana, belilah sesuatu barang daripada duit lama tu. Okay, sekian, terima kasih pada semua penonton. Dan saya tak minta, tapi subscribe. Kalau nak subscribe. Kalau kau nak share. Kalau nak komen je apa-apa, tulis je, like. Tapi kalau komen dia mencarut, benda lucah, tak boleh lah. Kalau tak, saya akan ban daripada chat. Okay, terima kasih. Bye.